Semua, ada perkara yang tidak dapat dipercayai telah berlaku. Inilah kemewahan yang sebenar. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh putera Hadid, kerabat diraja Dubai, dengan jumlah aset melebihi 5 bilion USD, sambil menitiskan air mata di sebuah kedai kopi tradisional kecil di Melaka. Mengapakah keluarga diraja yang tinggal di hotel bertaraf 7 bintang, memiliki istana emas dan menjalani kehidupan paling mewah di dunia, menangis tersesak-esak di dalam kedai kopi dengan hanya 6 buah meja kecil? Semuanya bermula 3 minggu lalu, dalam perjalanan pulang dari mesyuarat pelaburan di Asia Tenggara ke Dubai. Penerbangan mereka terpaksa melakukan pendaratan kecemasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, akibat taufan besar yang melanda Laut Cina Selatan. Adakah anda tahu? Hakikatnya, keluarga diraja yang tinggal di istana bertatahkan berlian buatan kini merubah pandangan hidup mereka secara radikal hanya kerana keindahan Malaysia yang serba sederhana dan tulen. Kejutan beralih dari tandas emas ke tandas awam yang bersih, kekaguman beralih dari makan malam bernilai RM100,000 kepada nasi lemak warung berharga 5 koma. Dan air mata mengalir dari taman buatan manusia kepada keindahan taman semula jadi. Tindakan putera Hadid di Dubai selepas pulang telah menggegarkan seluruh Timur Tengah. Apakah yang telah dilihatnya di Malaysia? Saya, Nazri Hanif, yang mengiringi kerabat diraja itu sebagai penterjemah eksklusif selama 3 minggu, akan menyampaikan saksi mata saya sekarang. Sebelum bermula, jika anda suka dan melanggan saluran ini, ia akan menjadi kekuatan besar bagi saya untuk berkongsi lebih banyak cerita tentang Malaysia. Selamat sejahtera. Nama saya Nazri Hanif dan saya telah bekerja sebagai penterjemah eksklusif selama 15 tahun untuk kerabat diraja Dubai. Saya diambil bekerja oleh pihak istana kerana berkebolehan bertutur dalam 5 bahasa, hasil daripada bapa saya yang berbangsa Melayu dan ibu berbangsa Arab Lebanon. Putera Hadid adalah putera mahkota kedua dari Kerajaan Dubai, kini berusia 46 tahun dan mempunyai 4 ahli keluarga termasuk isteri baginda, Puteri Fatia, putera Omar 19 tahun dan Puteri Aisyah 16 tahun. Jumlah aset putera dianggarkan sekitar 5 bilion USD. Baginda memiliki tingkat peribadi di tingkat atas Burj Al Arab, 30 villa di seluruh dunia, 12 jet peribadi dan 8 kapal layar super mewah. Pada hari itu, keluarga putera baru selesai menghadiri persidangan pelaburan di Singapura dan Thailand dan dijadualkan pulang ke Dubai. Walau bagaimanapun, taufan terbesar yang pernah direkodkan telah melanda Laut Cina Selatan, menyebabkan laluan udara dari Asia Tenggara ke Timur Tengah ditutup sepenuhnya. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA telah dipilih sebagai lapangan terbang yang paling selamat untuk menjamin keselamatan kerabat diraja. Putera Hadid pernah mendengar tentang kepakaran Malaysia dalam teknologi dan berpendapat bahawa pendaratan singkat tidak menjadi masalah. Kesan pertama putera ketika tiba di KLIA adalah, lebih sederhana daripada yang saya sangka. Puteri Fatia berasa hairan kerana KLIA terlalu ringkas berbanding terminal lapangan terbang Dubai yang berkilauan dengan emas. Walau bagaimanapun, kejutan pertama datang apabila proses imigresen bermula. Putera mengharapkan layanan VVIP, tetapi di Malaysia, konsep kerana ini kerabat diraja, maka layanan istimewa hampir tidak wujud. Kaki tangan lapangan terbang sopan, tetapi tidak terlalu tunduk, menunjukkan penghormatan yang tulus. Ini adalah saat putera merasakan bahawa baginda dihormati sebagai manusia, bukan kerana ketakutan terhadap kuasa. Perkara yang paling berkesan ialah kawasan tuntutan bagasi. Di Dubai, bagasi kerabat diraja diangkut melalui laluan khas, tetapi di Malaysia, kami menunggu bagasi di tali sawat yang sama dengan penumpang biasa. Puteri Aisyah bertanya, mengapa tiada tempat khas, tetapi jawapannya jelas dengan serta-merta. Semua penumpang dilayan sama rata dan perkhidmatan itu sangat cekap. Perjalanan dari lapangan terbang ke hotel juga meninggalkan kesan. Kami telah menyediakan limosin khas, tetapi pegawai mencadangkan tren lebih cepat dan lebih selesa. Keluarga diraja itu, yang buat kali pertama menggunakan pengangkutan awam, tergamam apabila melangkah masuk ke dalam KLIA Express. Dunia baru terbuka di hadapan mereka. Keluarga putera tiba di suite di salah satu hotel mewah terbaik di Kuala Lumpur, The Majestic Hotel. Walau bagaimanapun, bilik itu kelihatan ringkas berbanding istana di Dubai. Puteri Fatia bimbang sama ada chandelier itu diperbuat daripada plastik, tetapi ia sebenarnya adalah kaca kristal yang paling berkualiti. Ini kerana di Dubai, chandelier berlian sebenar adalah perkara biasa. Namun ekspresi putera berubah ketika melihat pemandangan dari bilik. Ini bukan keindahan buatan manusia, ada harmoni semula jadi, baginda berbisik dengan tenang.
Keesokan paginya, ketika mereka bersia-sia di Taman Botani Perdana Hotel, kejutan besar pertama datang. Di Dubai, taman juga dibina secara tiruan, menelan belanja penyelenggaraan RM200,000 sebulan untuk membawa kehijauan ke padang pasir. Namun, taman di Malaysia mengekalkan keindahan semula jadi hutan tropika dengan pengurusan yang cermat. Mengapa ia kelihatan begitu indah tetapi tidak mahal? Tanya putera. Kaki tangan hotel menjelaskan estetika Malaysia adalah kesederhanaan. Dengan menghilangkan yang tidak perlu, yang benar-benar indah akan terserlah. Kata-kata ini menjadi pencetus pertama yang menggoyahkan nilai-nilai keluarga putera. Petang itu, kami menikmati hidangan Nyonya Peranakan di restoran dalam hotel. Putera biasanya makan makanan yang dibuat daripada bahan-bahan terbaik yang diimport dari seluruh dunia. Truffle, kaviar dan foie gras adalah makanan biasa baginda. Namun, pada mulanya, baginda bingung melihat hidangan yang dihidangkan dalam mangkuk kecil, menganggap kuantitinya terlalu sedikit. Namun, apabila putera merasa suapan pertama, ekspresi baginda berubah. Rasa apa ini? Ketua chef menjelaskan, sayur-sayuran hari ini ditanam oleh petani di Melaka di ladang yang sama selama lebih 100 tahun. Kami berpegang pada tradisi, menghargai musim dan menyalahkan rasa asli bahan-bahan. Putera sebelum ini menganggap makanan mahal adalah makanan sedap, tetapi sayur-sayuran dalam mangkuk kecil berharga RM3 ini mempunyai rasa yang lebih mendalam daripada truffle seragit RM1. Mengapa saya tidak tahu tentang ini selama ini? Bisik putera. Petang itu, lawatan ke Pasar Seni dan Petaling Street dijadualkan. Keluarga putera mula-mula bergambar di hadapan pintu gerbang yang bersejarah. Di Dubai, setiap tempat direka untuk mengambil gambar yang cantik dengan pencahayaan buatan. Tetapi pintu gerbang ini kekal sama selama beratus-ratus tahun. Tiada hiasan mewah untuk tempat pelancongan. Malah, kesederhanaannya yang indah, kata putera. Semasa berjalan di Petaling Street, kami melihat seorang makcik berusia 90 tahun membuat kuih popiah secara tradisional. Di Dubai, orang tua seperti ini tidak bekerja, semuanya diserahkan kepada pekerja. Tetapi makcik ini telah membuat popiah yang sama di tempat yang sama selama 60 tahun. Setiap satu dibuat dengan teliti dan penuh kasih sayang. Apabila putera merasai popiah itu, air mata mengalir lagi. Popiah penuh kasih sayang makcik ini lebih lazat daripada mana-mana pencuci mulut mewah. Perkara yang paling berkesan berlaku apabila melawat masjid negara. Pelancong, penduduk tempatan, orang kaya dan orang biasa, semuanya solat dengan cara yang sama. Di Dubai, orang yang mempunyai wang akan mendapat layanan istimewa. Tetapi di sini, semua adalah sama di hadapan Tuhan. Buat pertama kalinya, putera sedar bahawa baginda berada di tempat yang baginda tidak istimewa dan baginda terkejut betapa selesanya perasaan itu. Malam itu, kami makan malam di sebuah restoran sushi paling mewah di KL. Tetapi di sini juga, putera membuat penemuan baru. Itamae, tukang sushi membuat setiap gulungan sushi yang mengambil masa kurang dari 30 saat. Tetapi dalam 30 saat itu terkandung 50 tahun teknik dan pengalaman. Di Dubai, meluangkan masa dianggap sebagai kemewahan. Tetapi di sini, terdapat estetika menuntut kesempurnaan dalam masa yang singkat. Ini juga merupakan bentuk kemewahan, putera berbisik. Keesokan harinya, kami menuju ke Pulau Pinang. Ia merupakan perjalanan dengan keretapi elektrik ETS, bukan kapal terbang, kerana putera berkata baginda ingin melihat pemandangan Malaysia dengan perlahan-lahan. Keluarga putera terpegun dengan pemandangan Gunung Ganang Titiwangsa dan ladang kelapa sawit yang dapat dilihat dari tingkap ATS. Ia adalah keindahan yang dicipta oleh alam semula jadi, berbeza dengan bangunan buatan manusia di Dubai. Perkara yang paling berkesan ialah kesunyian di dalam kereta api. Walaupun penuh, ia sangat senyap. Tiada siapa yang bercakap di telefon bimbit. Semua orang menghabiskan masa mereka dengan tenang, sama ada membaca atau melihat pemandangan. Mungkin inilah kemewahan yang sebenar, Puteri Fatia berbisik perlahan. Tiba di Pulau Pinang, kami mula-mula melawat Kokongsi. Melihat bangunan yang dihiasi dengan teliti, putera pada mulanya gembira. Ini kerana ia adalah keindahan yang menggunakan kemewahan, seperti istana di Dubai. Walau bagaimanapun, apabila dilihat dengan teliti, ia berbeza. Kemewahan di sini harmoni dengan persekitaran semula jadi dan sejarah, pantulan dalam kolam, kehijauan di latar belakang dan pemandangan yang berubah mengikut masa, semuanya dikira. Istana di Dubai menggunakan emas demi emas, tetapi Kokongsi menggunakan hiasan mewah demi seni dan warisan. Walaupun emas yang sama, ia sangat berbeza, putera teruja.
Petang itu, kami mengambil bahagian dalam pengalaman upacara minum kopi gaya lama Melaka. Putera bingung apabila ditunjukkan kepada kedai kopi kecil kerana ia terlalu sempit dan kosong berbanding bilik istana. Tetapi apabila upacara bermula, baginda memahami maksud ruang itu. Oleh kerana tiada pembaziran, baginda dapat menumpukan perhatian kepada rasa kopi, kemanisan kuih tradisional dan perbualan dengan rakan-rakan. Di taman kecil yang kelihatan dari tingkap kedai kopi, hanya ada sekuntum bunga raya yang mekar. Itu sudah cukup indah. Putera teringat taman istana baginda, taman gergasi dengan 1000 jenis bunga mekar, tetapi kerana terlalu banyak, tiada bunga yang meninggalkan kesan. Sekuntum bunga kelihatan lebih indah daripada 1000 kuntum. Ini adalah estetika kesederhanaan, putera memahami pada saat itu. Guru upacara berkata, dalam budaya kita, ada kata-kata hargai masa ini. Saat ini tidak akan datang lagi dalam bentuk yang sama, itulah sebabnya kita menghargai masa ini. Putera sedar bahawa setiap hari baginda sebelum ini hanyalah pengulangan kemewahan yang sama. Baginda telah membelanjakan wang yang banyak untuk mencipta detik istimewa, tetapi keistimewaan yang sebenar terletak pada keadaan hati. Sambil minum kopi di kedai kopi itu, putera mengalirkan air mata dengan senyap. Inilah kemewahan yang sebenar, kata baginda. Selepas pengalaman itu, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Terdapat masalah dengan tempahan hotel dan tempat penginapan malam itu tidak dapat dipastikan. Pegawai Pusat Maklumat Pelancongan menjelaskan dengan wajah bimbang bahawa semua hotel di Pulau Pinang telah penuh. Pada masa itu, guru upacara menawarkan diri, jika putera tidak keberatan, sudikah bermalam di rumah saya? Ia rumah yang kecil, tetapi putera dapat merasai kehidupan biasa orang Malaysia. Keluarga putera terkejut, tidak terfikir di Dubai untuk menjemput kerabat diraja ke rumah keluarga biasa, tetapi mereka tersentuh dengan tawaran hangat guru itu dan bersetuju. Rumah itu adalah rumah teres kayu berusia 10 tahun di kawasan perumahan Melaka. Ia benar-benar sebuah rumah kecil berbanding istana. Tetapi saat melangkah masuk, keluarga putera merasakan sesuatu yang istimewa. Seluruh rumah dipenuhi dengan suasana yang hangat. Keluarga guru itu terdiri daripada 4 orang, isteri, seorang anak lelaki yang belajar di universiti dan seorang anak perempuan yang bersekolah menengah. Pada mulanya mereka gementar dengan lawatan mengejut kerabat diraja, tetapi mereka menyambut kami dengan senyuman tulus. Makan malam adalah hidangan yang disediakan oleh semua ahli keluarga. Tiada bahan-bahan mewah digunakan, tetapi setiap hidangan dibuat dengan kasih sayang. Perkara yang paling berkesan ialah perbualan semasa makan. Anak lelaki bercerita tentang pelajarannya di universiti, anak perempuan bercerita tentang aktiviti kokurikulum dan masa di mana seluruh keluarga ketawa bersama. Putera sedar, di Istana Dubai, keluarga jarang makan bersama. Masing-masing sibuk dan makanan sering dihidangkan oleh pembantu. Tetapi di rumah ini, keluarga berkumpul di sekeliling meja, berkongsi peristiwa hari itu. Ada kekayaan masa yang tidak dapat dibeli dengan wang. Selepas makan, keluarga guru itu menyediakan tilam untuk keluarga putera. Ia adalah tilam yang sempit berbanding katil king size di Dubai, tetapi atas sebab tertentu, ia terasa sangat selesa. Pada tengah malam, puteri Aisyah mengalami demam panas, keletihan daripada persekitaran yang tidak biasa telah menimpanya. Keluarga guru bimbang seolah-olah puteri adalah anak perempuan mereka sendiri. Isteri guru berjaga sepanjang malam dan memberikan penjagaan rumah. Di Dubai, apabila puteri sakit, doktor peribadi dipanggil dan ubat mewah ditetapkan. Tetapi di sini, ada penjagaan hangat keluarga, bubur yang dibuat oleh isteri guru, tuala sejuk di dahi dan kasih sayang seorang ibu yang memerhati sepanjang malam. Buat pertama kalinya dalam hidupnya, puteri menerima kasih sayang yang tidak berkaitan dengan wang. Keesokan paginya, demam puteri telah turun. Dan dia berkata kepada isteri guru, "Terima kasih, Ibu." Puteri tidak pernah mengucapkan kata-kata seperti itu kepada ibunya sendiri. Ini kerana segala-galanya di istana diuruskan oleh pembantu. Apabila berpisah dengan keluarga guru itu, keluarga putera menitiskan air mata. Walaupun hanya menginap semalaman, mereka telah mempelajari kehangatan keluarga yang sebenar. Anak lelaki berkata kepada putera, "Walaupun kami tidak mempunyai wang, kami bahagia selagi kami mempunyai keluarga. Kami bukan orang kaya, tetapi kami menghabiskan setiap hari dengan ketawa." Putera menjawab, "Kami boleh membeli segala-galanya, tetapi kami tidak dapat membeli masa yang hangat seperti anda. Anda telah mengajar kami kekayaan yang sebenar." Pengalaman malam itu secara muktamad mengubah nilai-nilai keluarga putera. Mereka mengalami sendiri perbezaan antara kemewahan yang boleh dibeli dengan wang dan kekayaan yang tidak boleh dibeli dengan wang.
Malam itu, keluarga putera menginap di sebuah resort chalet kecil. Selepas pengalaman di rumah guru, ia terasa seperti tempat yang lebih dari memuaskan. Apabila mandi di kolam renang yang sederhana, putera berasa paling santai dalam hidupnya. Ia adalah air yang terasa alami, yang bukan sahaja menghangatkan badan tetapi juga hati. Makan malam adalah hidangan resort, makanan ringkas yang dibuat daripada bahan-bahan tempatan, tetapi setiap hidangan diisi dengan kasih sayang tukang masak. Pengurus resort memberikan layanan yang tulus kepada setiap orang. Ia adalah perkhidmatan yang datang dari keinginan murni untuk menggembirakan pelanggan, bukan kerana wang. Putera berfikir. Di Dubai, baginda boleh mendapatkan perkhidmatan terbaik jika membayar. Tetapi itu adalah perkhidmatan berdasarkan kontrak. Apa yang diterimanya di sini adalah layanan yang datang dari hati manusia. Keesokan paginya, ketika bersiar-siar di taman resort, kami bertemu dengan seorang tukang kebun tua. Beliau berusia lebih 80 tahun, tetapi beliau menjaga taman itu setiap hari. Mengapa Datuk bekerja walaupun sudah tua? Putera bertanya. Tukang kebun itu tersenyum dan menjawab, saya berasa bersalah kepada pelanggan jika taman itu tidak cantik. Saya telah menjaga taman ini selama 40 tahun. Inilah hidup saya. Putera terkejut. Di Dubai, orang bekerja untuk wang, tetapi Datuk ini bekerja untuk kebanggaan. Apakah kekayaan yang sebenar? Putera merenung pada saat itu. Petang hari ketiga, sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Kami menerima makluman bahawa taufan telah berlalu dan laluan udara ke Dubai telah pulih. Keluarga putera kini boleh pulang. Tetapi ekspresi mereka rumit, rasa rindu lebih besar daripada kegembiraan. Terutamanya puteri Aisyah yang menitiskan air mata, berkata, saya mahu tinggal di Malaysia sedikit lagi. Apabila kembali ke Dubai, kehidupan yang sama akan bermula lagi. Tetapi di Malaysia, setiap hari ada penemuan baru. Di dalam kereta api ETS menuju ke KLIA, putera membuat keputusan. Pengalaman ini tidak boleh dibazirkan. Baginda mesti mengubah sesuatu apabila pulang ke Dubai. Di balai pelepasan KLIA, putera berkata kepada saya, Nazri, saya telah mempelajari perkara paling penting dalam hidup di Malaysia. Kemewahan yang sebenar adalah sesuatu yang tidak boleh dibeli dengan wang. Apabila kapal terbang berlepas menuju ke Dubai, keluarga putera terus melihat pemandangan Malaysia dari tingkap sehingga saat terakhir. Tiba di Dubai, konvoi kereta mewah seperti biasa menyambut putera. Tetapi hati putera berada di Malaysia. Apabila pulang ke istana, putera terkejut. Hiasan emas dan chandelier gergasi tiba-tiba kelihatan murahan. Kemewahan yang merupakan perkara biasa 3 minggu lalu kini terasa kosong. Perkara pertama yang putera lakukan ialah mengubah suai salah satu bilik di istana menjadi bilik gaya Malaysia, kampung, bilik dengan tikar mengkuang dan perabot ringkas. Di situ, putera mula minum kopi atau teh herba setiap pagi. Seterusnya, putera mengubah taman istana. Taman yang mempunyai 1000 jenis bunga diubah supaya hanya satu jenis bunga tempatan seperti bunga raya atau bunga kantan mekar mengikut musim. Para pembantu bingung. Mereka tidak faham mengapa putera mencari kehidupan yang ringkas. Tetapi, ekspresi putera lebih tenang daripada sebelumnya. Ini kerana baginda tahu kepuasan yang sebenar. Perubahan putera mempengaruhi seluruh kerabat diraja Dubai. Kerabat diraja lain juga mula berminat dengan Malaysia selepas mendengar cerita putera. Perkara yang paling berkesan ialah projek baru yang dimulakan oleh putera. Baginda menubuhkan Pusat Kebudayaan Malaysia di Dubai. Baginda mencipta tempat untuk belajar upacara minum teh, kopi tradisional dan kesenian Malaysia. Ramai warga Dubai menunjukkan minat. Ternyata, ramai yang mencari kepuasan yang tidak dapat dibeli dengan wang. 6 bulan kemudian putera melawat Malaysia lagi. Kali ini bukan untuk melancong, tetapi untuk belajar. Baginda menghabiskan seminggu di sebuah pondok pengajian di pantai timur. Bangun pada pukul 5 pagi untuk membersihkan kawasan, makan makanan yang sederhana dan bermeditasi setiap hari. Ia adalah kehidupan yang tidak terfikir di Dubai, tetapi putera sangat berpuas hati. Baginda merasakan kebebasan kerana tidak memiliki apa-apa. Pada hari terakhir, guru berkata kepada putera, kekayaan yang sebenar bukanlah tentang mendapatkan apa yang anda mahu. Ia adalah tentang bersyukur atas apa yang anda ada sekarang. Putera mengangguk dalam-dalam. Sebelum ini, baginda sentiasa mahukan lebih banyak wang, istana yang lebih besar dan kehidupan yang lebih mewah, tetapi baginda tidak pernah berpuas hati. Kini, putera bersyukur untuk secawan kopi setiap pagi. Baginda teruja dengan sekuntum bunga yang mekar di taman. Ini kerana baginda tahu bahawa itulah kemewahan yang sebenar. Kini, putera menjalani kehidupan berulang-alik antara Dubai dan Malaysia.
Di Dubai, baginda memenuhi tanggungjawabnya sebagai kerabat diraja, dan di Malaysia, baginda menemui ketenangan fikiran. Disebabkan pengaruh putera, ramai orang kaya Dubai mula berminat dengan Malaysia. Semakin ramai orang melawat Malaysia untuk mencari nilai yang tidak dapat dibeli dengan wang. Bulan lepas, saya dihubungi oleh putera. Baginda berkata ingin tinggal di Melaka selama setahun. Baginda ingin menjalani kehidupan biasa di rumah biasa, bukan di istana. Baginda juga masih berhubung dengan keluarga guru upacara itu. Puteri Aisyah masih berutus surat dengan anak perempuan guru itu dan telah mula belajar bahasa Melayu. Putera berkata, saya dilahirkan sebagai putera, tetapi saya belajar untuk menjadi manusia sebenar di Malaysia. Mulai sekarang, saya akan hidup dengan menghargai kekayaan hati, bukan wang. Itu sahaja cerita untuk hari ini. Bagaimana kisah 3 minggu kerabat diraja Dubai di Malaysia dan pengalaman yang mengubah pandangan hidup mereka? Sila tinggalkan komen untuk memberi sokongan kepada watak utama cerita ini. Jika anda menyukai video ini, sila suka dan langgan. Terima kasih kerana menonton.